Duk gelap situ lah, metalik tang situ lah. Itu iman. Iman bukan nak datang nak mengubah tabi'i manusia, tapi dia nak mengubah jiwa manusia. Kita rasa aman, kita rasa keamanan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kita mula masuk dalam wilayah keamanan. Dulu kita tak beriman, kita tak boleh rasa janji Tuhan tu benar. Iman merawat jiwa kita. Sabar pada Tuhan, sabar. Dia bagi kita kuat, istiqamah, macam hidup ada tulang belakang. Dulu macam tak ada tulang belakang, tak ada tempat nak bersandar. Rasa macam kita ni seorang-seorang. Bila iman masuk, kita rawat, kita mengaji, kita rasa kita tidak keseorangan. Allahu Ahad, Allahus Samad. Maka jangan buat syirik kepada Allah. Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kita, barang siapa bertemu dengan Allah sementara dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk neraka. Allahu Akbar. Ikhwan, masalah masuk neraka ni sat ke lama ke, itu bukan bab dia. Bab dia masuk neraka tak mahu. Masuk neraka ni bukan Allahu Akbar, bukan macam pintu Taiping. Masuk neraka tak mau, pandang neraka pun tak mau, tak mau. Maka pasal itu Allah bagi pada kita taubat, dan taubat kita sangat mudah ya kawan. Tak pakai modal banyak. Senang aja, menyesal, berhenti. Kemudian jiwa kita kuat dan kita berjuang dengan kehidupan. Itu taubat kita. Berjuanglah, lawan. Dan kadang Tuhan uji kita. Memang ayat Quran menyebut macam tu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Awal daripada surah Al-Ankabut. Adakah mereka merasa mereka sudah beriman dengan mereka kata amanna, dengan mereka sebut kami beriman? Allah kata kami biarkan mereka sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sedangkan orang sebelum daripada mereka kami uji. Dengan ujian itu kami bagi tahu mereka imankah mereka tidak beriman. Macam kita ada ikhwan kan, kadang-kadang proses kita belajar ni, mai tak satu masa kita duduk belajar ni, kita kata ya Allah, pasal apa aku tak tahu benda ni, dulu aku duduk pergi kata, hari ni baru aku tahu. Ya, itulah proses dia. Kita duduk rasa kita pakai kepiah, kita pakai jubah, pakai serban, oh beriman dah aku ni. Kita duduk rasa, tak tahu satu hari Tuhan uji kita, kita melatah cepat, kita mengamuk macam alam ni tak ada Tuhan, macam Tuhan tak tolong kita. Allah kata supaya mereka mengetahui, supaya kami beritahu pada mereka dengan ujian itu mereka beriman ataupun tidak. Allahu Akbar ikhwan. Jangan main-main iman. Tu satu hari satu guru dia bawa anak murid dia keluar jalan daripada orang. Guru dengan murid beza umur begitu. Guru dengan murid kan, tua dengan muda. Jalan jumpa satu kebun. Ini bukan hadis lah, dalam Bukhari tak ada, dalam mana tak ada. Ini cerita ambil pada surah Khabar. Tapi nampak manfaat tu ada juga. Jalan-jalan satu kebun, ada nampak satu kasut yang lusuh. Tahu dah kasut ni mesti satu orang yang berkebun punya lah, kasut pun dah buruk dah. Ada ayak tepi tu semua. Budak murid ni kata dekat guru, dia kata, Ustaz, kita perkenal dia ni mau tak? Guru dia kata, macam mana nak buat? Kita sembunyi kasut dia, kita pergi duduk belakang pokok, kita tengok dia nak gelabah ke mana. Dia nak gelabah ke mana. Murid ni kata, wahai anakku, bagus pelajaran ni, tapi tak ada adalah hadis yang sahih. Surah Khabar, cerita surah Khabar. Kata, wahai anakku, Allah mentakdirkan kau ni anak orang berada. Kenapa kau nak uji orang yang dah susah dengan lagi susah? Cuba kau beri sedikit kegembiraan pada dia, dan kau tengok saat lagi dia dan kau apa akan jadi. Kalau kau uji dia lagu tu, tentu kau seronok, dia tentu dah cembera. Kadang-kadang ada orang ikhwan, dia bergembira di atas duka orang. Ini sangat tidak bagus. Dalam hadis Nabi kata, kalau kau gembira di atas duka Allah, duka orang, Allah tukang duka orang tu akan singgah dalam hidup kau, gembira kau akan sampai pada hidup orang tu.
Hari ni tak sampai lagi. Hari ni kau gelak berbahak-bahak. Kau akan menangis terisa-isa kalau kau bergembira di atas duka orang. Jangan bina hidup kita di atas derita orang. Jangan. Kerana di sana ada balasan daripada Tuhan dunia sampai akhirat. Jangan buat begitu pada orang. Kita musuh macam mana pun dengan si fulan, tak tahu dia mati, kita kata alhamdulillah lah, lega banyak dah. Kita bukan panggil mayat, kita panggil pelang. Pelang ni dah bagus dah, selamat. Pelang kita panggil, ganti nama. Tapi siapa menangis? Anak dia. Siapa menangis? Keluarga dia, mak dia. Dekat kita dia pelang, dekat kita dia pelang, dekat isteri dia suamiku, dekat anak dia ayahku, dekat mak bapak dia anakku. Jangan bergembira di atas duka orang. Jangan. Anak dia kata, guru dia kata, wahai anakku, jangan gembira di atas duka orang. Aku cadangkan kepada kamu anakku, kau ada duit kan? Kau masukkan duit kau dalam kasut dia. Belah kanan, belah kiri kau masukkan duit. Jom kita pergi sembunyi di belakang pokok. Kita tengok apa akan jadi dengan dia. Dia pergi sembunyi bawah pokok. Dua ni dia sembunyi. Pekebun yang tua ni datang. Memang betul-betul dia ni orang yang susah, dengan pakaiannya lusuh macam tu. Dia keluar mal. Dia keluar, dia pun suruh kaki dia dalam kasut nak pakai. Dia rasa macam ada benda. Dia punya duit ingat mesti ulang. Dia punya duit ingat kan. Tiba-tiba dia tarik bakal, dia tengok duit. Dia suruh tangan sebelah lagi, Allah lagi tebal. Dia pandang ke kanan, dia pandang ke kiri. Dia macam nak cari, nak bertanya kepunyaan siapa. Siapa pun tak ada. Siapa pun tak ada. Pelan-pelan dia ambil duit tu, dia buang dalam poket dia. Dan lutut dia jatuh ke tanah. Mata dia memandang ke langit. Dan dia mengeluarkan ungkapan, dia kata, Tuhan, alhamdulillah. Sesungguhnya kau mengetahui anak dan isteriku di rumah belum menjamah apa-apa sejak semalam. Aku tak ada apa nak bagi mereka makan. Dan kau mendengar doa aku, wahai Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur padamu di atas pemberian ini. Budak habis duit tu di belakang pokok duk teriak. Guru dia kata, sekarang apa kau dapat, apa dia dapat? Tapi kalau tadi kau pelari kasut dia, kau dapat apa, dia dapat apa? Kata murid ini, hari ini aku belajar satu benda yang selama ni aku belajar aku tak faham. Apa dia? Inilah Islam. Sentiasa suka menghiburkan orang, bukan menambah beban orang. Bila kita tengok orang susah, jangan duk bagi susah lagi. Apa benda kita boleh tolong dia? Berilah bantuan pada dia, tolonglah dia. Islam kata beri bantuan pada anak yatim, beri bantuan pada ibu-ibu tunggal. Tak, kita ibu tunggal ni kita duk melawak lagi kedai kopi. Dia tu janda lama dah, tak mau pereh, melawak lagi kat atas. Bila kita melawak, kita tak sedar, maruah dia jatuh. Maruah dia jatuh. Macam mana orang buat lagu tu pada ibu kita? Kita pergi ke kedai kopi, orang duk melawak pasal ibu kita. Mak kita orang duk melawak. Pak kita mati, orang duk melawak. Orang kata janda tu nampak elok lagi, hang tak mau try ke? Kita dengar. Kita pun tengok janda mana. Tengok mak kita. Apa kita akan kata? Perasaan kita macam mana? Ini bukan cara orang nak membantu orang. Nak main dengan maruah mak aku. Tiba-tiba kita main maruah orang lain. Hari-hari kita bersenda orang. Hari-hari kita sebut nama orang di kedai kopi. Kita hina orang. Islamkah itu? Tidak. Betul lah kata surah Al-Hujurat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman dan Islam yang kau duk sebut di lidah kau orang Islam, kau orang beriman, hanya ada di lidah, belum menyentuh perasaan kau lagi. Pasal itu kau berkelakuan seperti itu. Muslim kau di bibir mulut, tetapi tak nampak Muslim kau pada hidup kau hari-hari. Betul. Walaupun kisah tu bukan hadis Bukhari Muslim, tapi ada tak pelajaran dia? Ada. Berapa banyak orang kita hiburkan dalam hidup kita. Kita kira dia jatuh, kita lagu nak pedajai kat atas lagi. Subhanallah ikhwan.